Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azmil bin Mustafa. Nombor matrik P147861 akan meneruskan pembentangan bahagian rumusan. Baiklah, secara keseluruhan, projek mini ini berjaya meneliti pandangan guru terhadap kesan penggunaan gadget dalam kalangan murid sekolah rendah dari sudut akhlak. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan gadget tanpa kawalan memberi kesan negatif terhadap disiplin, adab dan interaksi sosial murid. Guru-guru melaporkan peningkatan tingkah laku agresif, kurang hormat dan ketagihan kepada hiburan tidak berfaedah. Namun, kajian ini juga mendapati bahawa penggunaan gadget boleh membawa manfaat jika dipantau oleh ibu bapa dan guru. Kerjasama antara sekolah dan ibu bapa amat penting untuk memastikan teknologi dimanfaatkan bagi pembangunan intelek tanpa mencecaskan akhlak. Projek ini memberi kesedaran bahawa pendidikan akhlak perlu seiring dengan kemajuan teknologi. Antara cadangan yang dikemukakan ialah kawalan masa skrin, modul pendidikan digital beretika serta latihan kepada guru dan ibu bapa. Dengan langkah ini, murid bukan sahaja celik teknologi, malah terbina nilai murni sebagai generasi berakhlak dan bertanggungjawab. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.